Bila kita duduk di jalan raya pada waktu pagi dan waktu nak maghrib, bukalah lampu. Sebab bila kita buka lampu, orang boleh nampak kita daripada jauh. Jadi orang senang nak agak ada apa kat depan tu. Lori ni contohnya, daripada jauh kan kita perasan sangat kata ada lori kat depan tu. Kalau bawa motor ni tak apalah, senang nak masuk balik ke lorong kiri. Kalau macam kereta apa tu, jadi bahayalah bila tak nampak benda yang duk mai tu. Tambahan pula kita yang duduk depan sekali, kalau dah duduk di belakang kenderaan lain tu tak apalah sangat. Sebab bila kita buka lampu pun orang lain tak nampak. Harap semua dapat amalkan. Sekian, terima kasih.